Sebenarnya ramai pesakit bertanya tentang makanan dan juga eczema. Kenapa? Banyak orang beranggapan eczema adalah disebabkan oleh makanan semata-mata. Selalunya pesakit akan bertanya, doktor, makanan apa yang saya kena pantang? Dan jawapan saya, pantang tengok saja. Kenapa? Dalam eczema, pesakit sebenarnya boleh makan apa jenis makanan, yang pasti kena makanan yang seimbang. Saya tak nafikan memang ada komponen food allergy ataupun alahan kepada makanan dalam eczema. Tapi bukannya 100%. Kemungkinan ini berlaku mungkin dalam 10 ataupun 20% yang mengidap penyakit eczema. Benda yang menyebabkan eczema sebenarnya lebih daripada makanan. Contohnya seperti kulit kering, debu, hama kapur, bulu-bulu binatang, sabun yang terlalu berbuih ataupun terlalu kuat. Ini yang lebih common menyebabkan kenapa eczema ini berlaku. Maka jika kita hendak merawat eczema, ia bukan dengan cara mengelak makanan semata-mata. Ia perlu rawatan yang menyeluruh. Itulah rawatan terbaik untuk eczema.